Okey, so ramai yang tanya saya macam mana nak ada account Gap macam ni. Sebenarnya dekat Publigo ni kita nak ada account Gap sangat-sangat mudah. Pendaftaran percuma, kemudian tuan-puan dah boleh menyimpan emas minimal serendah RM100. Okey, so jom saya tunjukkan cara untuk tuan-puan ada account Gap Publigo. Pertama, tuan-puan pergi saja dekat profil saya. Kemudian klik saja Linktree yang ada dekat sini. Kemudian tuan-puan dah boleh pilih dah daftar akaun percuma untuk dewasa. Kalau anak-anak pilih 18 tahun lah. Alright, so bila dah isi detail dekat sini, klik proceed. Anda katalah tekan proceed tapi tak boleh nak buat. So caranya adalah tuan-puan pergi klik 3 titik dekat atas ni. Kemudian tuan-puan tekan open in browser. So bila dah masuk dekat open in browser, masuk balik dalam Linktree, macam biasalah masukkan detail yang diperlukan. Nanti selesai sahaja isi detail, klik proceed dan saya akan dapat email. Nanti saya akan contact tuan-puan cara nak simpan emas yang betul, yang mudah dengan Publigo. So bila dah buka akaun, tuan-puan dah boleh dah simpan emas minimal serendah RM100. Masukkan berapa amount? 100. Anda kata nak simpan RM250, boleh. Nak simpan RM2,500, boleh. Terpulang kepada anda ikut bajet anda. Jadi bila dah simpan emas, dah cukup gram, tuan-puan dah boleh dah nak keluarkan emas fizikal. Tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal macam yang ada dekat tangan saya ni. Terpulanglah nak keluarkan 5 dinar, 10 dinar dan sebagainya. Alright, so simpanan emas dekat Publigo ni sangat mudah. Tinggal kita je nak buat tindakan hari ni ataupun nanti. Alright, moga menjawab persoalan anda. Nak mulakan simpanan sekarang, klik link di bio, nanti saya bantu. Like, comment and share demi masa depan.